menghebatkan perkara-perkara berkaitan dengan bid'ah berbanding dengan memperkasakan akidah terhadap umat Islam. Sekian, terima kasih. Okey, satu soalan daripada sahabat kita yang bertanya tentang apa yang tertera dalam media tentang amalan bid'ah berbanding dengan program memperkasakan akidah. Dan saya pohon lagi sekiranya ada satu dua soalan. Silakan. Orang Kelantan kita ni kalau kita buka suruh tanya dia tak tanya. Kalau kita tak suruh tanya dia kata, oh tak buka tu soalan. Itu perangai kita lah kan. Jadi saya nak buka seluas-luasnya buka di peluang yang terdedah di hadapan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Akan jawab lepas insya-Allah. Jangan tanya pengurusi tu. Silakan. Ada apa? Kalau tak ada di samping tuan-tuan sekalian berfikir, saya pohon kepada Sahibul Samahan untuk berikan pandangan kepada soalan tadi. Silakan. Terima kasih banyak pada yang bertanya dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Media ni, pertama media ni kadang-kadang kita media tak lagi kira media ni dia fokus perkara yang menjadi yang barangkali benda tu menarik lah untuk dia. Itu isu media. Namun dalam agama ini ada prioritinya. Dalam masalah akidah perkara utama, dan saya fikir kesemua orang mesti fokus tentang akidah. Perkara-perkara bid'ah boleh berlaku bukan saja dalam ibadah, ia boleh berlaku dalam akidah pula. Kadang-kadang dibawa dalam akidah perkara-perkara yang tidak ada pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dicampakkan ke dalam akidah kepercayaan yang tak ada kena-mengena dengan agama ini. Itu dulu yang mesti diselesaikan. Dalam perkara-perkara dalam ibadah, jika sekiranya masyarakat di suatu keadaan, suatu tempat dilihat telah melanggar prinsip-prinsip ibadah, ia perlu dijelaskan. Tetapi hendaklah mengikut keutamaan. Mengikut keutamaan yang mana paling utama. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang dalam satu soalan yang sama, baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan berbagai hal. Kadang-kadang orang bertanya Nabi, ai Islamil khair? Apakah Islam yang baik? Kadang-kadang orang tanya soalan ini salah, ai Islamil afdal? Apakah Islam yang afdal? Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang an tut'imut ta'am wa an taqra'us salam ala man 'arafta wa ala man lam ta'rif. Kau bagi makan, kau bagi baca, kau bagi salam pada siapa yang kau kenal, pada siapa yang kau tak kenal. Kadang-kadang baginda menjawab perkara yang lain. Ayil imani afdal? Apakah amal afdal? Apakah amalan yang afdal? Kadang-kadang Nabi sebut an tu'minu billah, kamu beriman dengan Allah. Kadang-kadang Nabi menyebut an tujahidu fi sabilillah. Kadang-kadang Nabi menyebut tentang birrul walidain. Kadang-kadang baginda menyebut ikut aturan yang berbeza-beza. Kadang-kadang soalan tua berbeza, soalan yang sama, kadang-kadang jawapan tua berbeza. Ada sahabat berpesan kepada Nabi tentang ausini ya Rasulullah, pesan pada aku. Nabi berpesan la taghdab, jangan engkau marah. Ada orang minta pesan yang sama. Nabi SAW pesan ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Menunjukkan soalan yang sama, Nabi memberikan jawapan yang berbeza-beza. Audiens tak sama. Audiens di Kelantan barangkali tak sama di Perlis. Audiens yang berada di Perak barangkali tak sama yang berada di Terengganu. Orang yang mendengar kuliah juga tidak sama. Orang Kuala Lumpur barangkali tak sama dengan orang Kota Baru. Maka sebab itu, maka jawapan dan prioriti juga kadang-kadang ada perbezaan-perbezaannya. Maka hendaklah kita melihat ucapan seseorang dan juga konteks dia bercakap dan isu yang dia bangkitkan dengan audiens yang ada di hadapan. Terima kasih. Terima kasih Tuan Sahibul Samahan. Silakan kalau ada soalan lagi. Nampak pandang je. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Yang bergaya pengurusi majlis, juga ada di panel sekalian. Ayo, soalan ni masa tu takut supo tahu dah. Tapi terbiasa dulu dah. Itu saya dipahamkan negara kita ni baru merdeka, akan sambut merdeka 50 tahun. Tapi sebelum merdeka kita telah dijajah selama 400 tahun lah saya kata. Tapi saya dengarnya selama beratus-ratus tahun kita dijajah itu, hak yang murtadnya tak sampai 200 orang. Tetapi apabila kita telah merdeka dan nak sambut tahun 50 tahun, kita telah dapat tahunya beratus-ratus ribu pula hak murtad. Jadi dekat mana silapnya? Sama ada pemerintah ke silap ataupun masyarakat ke ataupun ke mana? Jadi nak penjelasan yang sejelasnya daripada ahli panel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Abdul Qayyum Hadi bin Muhammad dari Universiti Islam Antarabangsa, tapi balik kampung. Ana tanya dua soalan, satu pada Dr. Jo dan satu pada saya bersama. Soalan pertama adalah berkaitan dengan makna, apakah perbezaan makna antara murtad dan syirik? Apakah hukuman sama antara keduanya? Dan soalan yang kedua, nak tanya saya bersama tentang isu bin Abdullah tempoh hari. Adakah ia adalah salah satu cara berdakwah kepada, ada satu metod dakwah kepada orang yang baru nak masuk Islam? Allahu a'lam. Kita agak nak tanya ni bukan soalan Jibril lah, insyaAllah. Kalau soalan Jibril ni politik juga. Okay, tak apalah. Walaupun ada soalan yang tidak ada kaitan sedikit dengan isu murtad, tapi kita bagi peluanglah untuk tuan-tuan sekalian sama-sama berkongsi ilmu. Untuk isu yang pertama, saya nak bagi kepada Dr. dulu untuk jawab perbezaan di antara murtad dengan syirik seperti di soal tadi. Silakan. Terima kasih kepada pengerusi dan kepada yang bertanya. Murtad dengan syirik ni dia semua perkara, semua yang boleh membawa keluar Islam. Ya. Semua dosa besar. Murtad pun dosa besar, syirik pun dosa besar. Murtad ni ialah sebagaimana kita dengar awal ni, ialah orang keluar Islam, dia sama ada dengan iktikad dia atau perbuatan dia atau perkataan dia. Jadi dia Islam, dia keluar Islam. Satu. Syirik ni ialah orang yang menduakan Allah dan sama ada dia menduakan Allah atau menyembah selain dari Allah, atau mentarafkan makhluk sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita panggil syirik. Dan syirik ini juga boleh membawa seseorang itu keluar dari agama juga. Apabila keluar agama, kita panggil murtad. Dan cuma biasanya syirik ini dia sebut ada dua. Syirik besar, syirik kecil. Syirik besar ialah syirik yang boleh membawa seseorang itu keluar agama. Dosanya sangat besar. Yang kedua ialah syirik kecil. Syirik kecil seperti riya, ujub, sum'ah. Syirik. Tapi dia panggil syirik kecil. Walaupun syirik kecil, dosanya besar. Syirik kecil, dosanya besar. Syirik besar, dosanya sangat besar. Baik. Syirik besar ialah satu dosa yang sangat besar dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampun, dan kalau tuannya ditakdirkan mati dan tidak bertaubat, dia kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Syirik kecil tidak sampai begitu, tetapi dia musnahkan
amalan-amalan seperti orang